Ini yang bapak nanti-nantikan. Perlu dah pintu gumang kau. Alah, doakan bapak berjaya tau. Terlantai boleh. Gabak tangan ni. Dia sikit, aku nak bagi laju. Ya Allah, ya Allah. Hei, nak anak betul penjengan. Aku main wheelie dekat dalam taman ni, orang tak marah ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi ni aku Ayu Shot ataupun Ayu Power Sport, nama baru kita. Welcome back to our channel ataupun salah kembali dalam channel kita. Apa benda yang kita akan buat hari ni? Jom kita tengok. Join dalam video ni. Hujan ni. Kau mari. Kat luar kau tengok hujan. Aku ni sekarang ada dekat Melaka, kat Gumar Melaka. Dah dekat sebulan lebih tak balik Gumar ni. Balik hujan, penuh oleh rahmat dia. Aku nak tunjuk kau satu benda hari ni. Kau tengok hari kan tengah hujan ni, tengah berderai hujan ni. Aku pula ngam-ngam bawa balik motor 125. Kau main gapat sini, kau pergi tengok ni. Kau tengok tayar ni. Tayar ni aku cakap kau. Aku mula nak cerita tayar ni. Sekarang kita nak pergi test tayar ni. Dekat mana? Dekat hujan tu. Jom. Nak buktikan korang tayar ni boleh grip dekat jalan basah. Aku cakap kau, kalau produk tu ngam, barang tu baik, aku memang akan kerja bersungguh-sungguh. Aku seronok nak tunjuk kau, aku suka kau orang pakai dan aku sangat-sangat menyokong untuk kau orang pakai. Aku bukti yang kau, jom kita pergi test. Motor pula atas kereta, kita kena buat turun dulu. Aduh, tak lepas pula. Kita kena keluarkan kereta, turun dah motor dulu. Kau relax, kau sabar. Aku buktikan kau orang. Kereta pun tak pandai enjin geram ni pasal takut hujan berhenti. Aku cakap kan kau. Kita riba. Memang garak kan pagau ni kan. Pagau. Kau sabar. Ya Allah. Kelang kabut. Cemas. Kita buka dulu tali. Ya Allah. Kita longgarkan tali dulu lah. Apa lagi? Ya Allah. Lama-lama tak balik Melaka, sekali balik hujan punya banyak ada rahmat kita ni. Aku cakap kan kau, orang Melaka kau rugi kalau aku tak balik Melaka. Lalu tak, sebab aku tak bawa balik rahmat. Depan dengan sikit kereta. Cakap kau, kalau boleh kita ni nak turun motor pun kena pakai helmet. Sebab apa? Kalau kau jatuh dengan motor kan, motor belum start lagi dah jatuh. Sebab apa? Sebab kau tergelincir. Kau tengok tayar ni. Aku siap bawa balik tayar baru. Aku cakap kau. Aku siap bawa balik. Ni lagi yang skuter punya aku pun bawa balik. Dah turun. Dia dah turun. Korang standby. Tayar kita lenyek kan je tayar ni. Tayar ni lasak. Sebelum kita buat stand, kasut kena pakai. Sebab kadang-kadang kita kalau tak jatuh pun, kalau pakai slipper tergelecek, boleh luka kaki tau. So, nak pakai kasut kena pakai stokin. Sebab mak apa aku piara aku mari, dia dah ajar aku betul-betul. Nak pakai kasut mesti pakai stokin. Kau jangan selekeh, pakai kasut tak pakai stokin. Sampai le ketua, aku cakap kau, sampai ketua, dah terbiasa. Alhamdulillah, tak pakai kasut, tak pakai stokin. Pakai kasut mesti kena pakai stokin. Kau faham tak faham ni? Rahman-Rahim, ya Allah Tuhanku, kau selamatkanlah buat pekerjaan aku ni. Ya Allah, kau jadikan ni sebagai ibadah aku. Ya Allah, kau murahkan rezeki aku dan saudara-saudara aku dan kawan-kawan aku dan semua orang yang bekerja sama dengan aku. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok dia punya grip tu, kita test brake. Jiran aku beli pagar baru, cantik pagar dia. Pagar baru, jiran beli pagar baru. Sebulan tak balik. Gerip padu. Ayah, takkan test brake aja. Kau sabar. Kita bukan nak test brake saja. Kita nak tengok tayar ni grip tak grip. Kalau dia grip, mesti motor aku boleh wheelie dekat atas tar basah ni. Kalau tayar ni tak grip, aku mesti jatuh macam lagi. Nak kita buat wheelie bulat. Kau nak aku wheelie bulat dulu ke? Kita sagap bok dulu. Mati pula enjin ni. Dia berhenti pula. Aduh, minyak nak habis motor ni. Alah, kau wheelie tegak aja boleh lah. Kau cuba wheelie bulat. Wheelie bulat barulah dia ada nak lawan momentum. Lepas tu barulah mudah tayar belakang tu gelecek. Barulah kau jatuh. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan izin Allah, tayar ni produk-produk bagus aku cakap kau. InsyaAllah takkan jatuh. Hujan berderai dengan lebat aku buat kerja untuk kau. Aku nak membuktikan kepada netizen-netizen yang mulut celaka cakap ini adalah produk bodoh. Ini bodoh kau. Laju sikit. Aku nak bagi laju. Laju Minyak motor nak habis
Lagi sikit. Aduh, minyak habis. Ami, minyak habis, Ami. Aduh, minyak habis lah. Kejap. Ya, minyak habis. Aku kena akalkan kau. Aduh, ya Allah. Nak begitu minyak malas. Tapi tak apa. Selagi enjin ni hidup, aku akan bukti yang kepada korang. Kita bukan budak kalah punya. Minyak bukan sebagai halangan untuk betul. Lagi sikit. Kalau tak apa jatuh aku ni. Alamak, minyak habis. Blue macam tu. Sekali lagi betul aku cakap kau. Kalau tayar belakang tak ada grip ni, alah, minyak habis. Weh, mengecik. Cari lompat air. Weh, mengecik. Baby, cameraman duduk sana. Cameraman pekak air. Aku pusing kat cameraman. Aku pusing kat kau cameraman. Kau tunggu jap. Alamak, minyak nak habis betul lah ni. Minyak nak habis. Aduh. Aku tak puas hati lah. Sekarang minyak dah tak banyak ni. Lepas tu kau cakap macam-macam. Atas style boleh lah. Tar ni kasar. Aku tunjuk kau satu tempat lagi. Ini mesti kalau kau tak percaya juga. Ini tayar harian lah, brother. Boleh pakai macam ni. Kau gila ke ini kualiti? Aku tunjuk kau satu benda lagi. Assalamualaikum. Abang Syaril. Ya, minyak habis lah. Main. Kau masuk, aku tunjuk satu benda lagi. Kita test kona lu. Kona. Lepet tak. Kalau tayar ni tak grip, mana mungkin dia boleh macam ni? Kita kat kau. Sampai sakit jumur aku ni. Kalau jatuh ni, tergabak tangan ni. Aku cakap kau, kalau tayar ni tak baik, mana mungkin macam ni? Mana mungkin? Aku dah pening. Lebih membimbangkan adalah aku rasa tayar aku ni dah semakin panas. Dapat rasa dia punya grip tu semakin kuat. So korang kena bimbang. Aku akan buktikan kepada korang lebih dahsyat. Kau tunggu apa benda aku akan buat. Deng. Kita dah buat apa? Ini yang sepatut korang bimbangkan. Aku akan wheelie atas simen. Langkah-langkah pertama, kita akan basah lantai ni sampai dia kita boleh tepuk air ni macam ni. Aku nak tunjuk kat korang real dia. Tayar ni boleh grip ke tak boleh grip. Kalau tak boleh grip, mana mungkin aku boleh buat power untuk wheelie kat motor. Jom kita basahkan dia. Alhamdulillah, nampak kayanya lantai kita dah basah semua keseluruhan dah basah tengok lupa ada mic. Ya Allah. Kakak dengar bapak cakap ni. Kakak ambil air ni, kakak tolong bapak, kakak tembak aja bapak tau. Bapak akan wheelie. Sekarang ni netizen dia nak bapak jatuh. Kakak bila basah, so kakak tolong tembak bapak bagi dia orang puas hati. Kita nak buktikan tayar ni adalah tayar yang bagus untuk pakai harian. Okey kakak? Kakak doakan bapak berjaya tau. Kat sekolah kau ada soal lah. Okey kakak tembak bapak air tau. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak doakan bapak kakak. Ini yang bapak nanti-nantikan. Ini yang bapak suka sangat ni kakak. Boleh wheelie weh. Atas lantai boleh wheelie. Tembak bapak kakak. Alamak, minyak habis. Tengok, mana mungkin kalau tayar ni tak ada grip, motor aku boleh angkat macam tu. Kita guna power lah angkat. Bukan aku henjut sikit je. Henjut normal lah. Kau tengok, aku wheelie lagi ni, aku nak angkat lagi ni. Kau tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh break lagi lah. Macam mana korang puas hati ke tak? Aduh, minyak tak ada. Minyak motor belum. Kakak tembak bapak kakak. Kau bagi hujan kau kakak. Bagi hujan kau. Bagi dia orang puas hati. Okey, go. Lagi. Basahkan bapak lagi. Pak. Kita nak laju lagi sikit. Kita nak laju sikit. Korang doakan aku Aduh, minyak belum lah. Minyak habis. Aku tak berhenti. Aku nak wheelie besar sikit. Aku nak wheelie rapat dengan kau. Nak wheelie besar sikit Aduh, minyak tak cukup lah. Bila motor wheelie, minyak tak boleh lah. Kakak. Mic basah kakak.
Aduh, minyak sangkut-sangkut. Macam mana Willy? Minyak sangkut-sangkut. Nampak mati. Nampak gayanya. Kakak, mic basah. Willy bulat dalam rumah ni minyak tak cukup, minyak tak support. Tapi sekurang-kurangnya aku dah ada Willy beberapa kali, dapat juga Willy walaupun tak lama. So satu benda lagi lah aku tunjuk korang, aku bukti korang. Kita corner atas, main bulat dekat atas himen. Korang rasa tak, kalau tak ada grip boleh ke macam ni? Kau tengok, siap boleh lepas tangan. Kalau boleh lepas tangan, maknanya aku punya speed tak adalah terlalu perlahan sangat. Sebab apa? Bila kalau kita terlalu perlahan, kita tak akan dapat balancing tu, kau tahu tak? Kalau kita kena laju sikit baru dapat balancing tu, baru boleh lepas tangan macam ni. Nampak? Ni aku guna gear 2. Pusing macam gasing dah. Kakak, sembak bapak kakak. Siram bapak. Tembak bapak. Pening. Aduh. Pening dah yang kakak dah macam aku mabuk. Kau boleh nampak tak ada punya alunan gigi-gigi getak-getak dia ni. Ini aku cakap kau, getah dia adalah material yang bagus, yang lembut. Dia akan makan, getah tu akan, dia tak licin, dia tak macam lantai punya permukaan. Macam mana aku nak cerita dengan kau, macam mana aku nak bukti kepada kau, macam mana lagi, cuba kau nak kau faham. Aku sekarang ni nak kau orang selamat. Tayar ni bukan tayar mahal pun, sama je dengan harga-harga market tayar yang lain. Tayar marhain, tayar pakai harian. Tapi material macam ni, apa benda lagi kau nak? Kita nakkan keselamatan. Menunggang motor tu, pergi kerja, balik kerja. Ya Allah, ya Tuhan, aku punya benak lah otak kau ni. Aku tak claim tayar ni yang terbaik, tapi antara yang terbaik tayar ni lah yang untuk kegunaan harian. Aku tak claim tayar ni yang terbaik sampai macam level-level tayar track. Tak. Ini tayar harian, kegunaan harian. Aku cakap kau, ada ke cara penunggangan kau orang harian secara macam aku tunggang hari ni? Macam dalam video ni. Jauh sekali tidak kau akan bawa secara harian, cara macam aku bawa. Takkan kau wheelie atas lantai. Ya, atas lantai boleh jatuh, tapi kau tengok dia punya grip tadi tu. Setakat speed yang macam tadi, aku boleh wheelie, aku boleh main corner-corner. Alhamdulillah, tayar ni bekerja dengan baik. Aku harap korang dapat manfaat daripada video aku ni, dan video aku ni dapat membantu keselamatan korang secara harian kau pergi bekerja. Kita ni orang susah, kita ni bukan anak orang kaya. Kalau apa-apa jadi kat kita, anak bini kita siapa nak jaga? Yang mana yang bujang mak bapak kita siapa nak piara? Aku cakap kau, jika kau nak piara, satu hari boleh lah, hari kedua boleh lah, hari ketiga boleh lah, hari keempat jika kau pun ludah pintu rumah kau. Ni harga puluh-puluh ringgit. Aku cakap kau, takkan kau tak mampu beli. Okey, kalau kau tak mampu, kau beli bayar bulan-bulan, bayar pakai hutang. Kau tu bayar pakai hutang kat mana? Dekat rumah Kaloren. Lepas tu kalau tak ada pun pergi dekat dalam beg kuning. So alhamdulillah, nampak gayanya kerja aku dah settle. Korang jangan lupa lah subscribe aku punya channel YouTube aku ni. Jangan lupa follow semua platform aku, social media aku, untuk tanda support. Tapi sebelum tekan button follow, sebelum tekan button subscribe, kau doa lah pasal ni awal itu dekat dalam hati kau. Ya Allah, ya Tuhan, aku bagi aku punya pahala bersaudara dengan dai ni. Ya Allah, jadikan aku dengan dai ni saudara-saudara yang menuju ke syurga, InsyaAllah sahabat. So kau rasa gaji aku untuk bulan ni berkat tak berkat aku kalau dah sampai buat kerja macam ni. Hey, ya Allah, kita kalau collab dengan mana-mana company, aku kalau barang tu mesti aku produk dia mesti kena baik kalau nak collab dengan aku. Dan aku akan bagi 110% punya kerja untuk korang. Dan aku akan berpihak kepada user. Aku bukan berpihak kepada orang yang bagi aku duit. Aku tak suka korang buat kerja menipu. Cukup-cukuplah produk menipu. Sekarang aku nak offkan kamera ni, dan aku nak mandi hujan, aku nak main dengan anak-anak aku. Jom masuk kakak, dah boleh masuk, jom. Masuk, sanggung kepala, lepas tu orang tembak kakak air. Willy, duduk. Bobo. Bye-bye. Tapi apa-apa pun, jangan lupa like, komen, subscribe, follow semua kita punya sosmed, dan share. Tengok, laki seorang ni yang merempit. Jika ni pak, pagar baru lah. Pagar baru, weh. Nak anak betul penjiran. Wah, kereta pun baru lah. Kita pergi serang endap lah. Anak dia dah balik rumah. Jika nak seorang lah. Wah, merempit tua lah. Merempit pun balik lah. Kau pergi mana lah anak? Sebulan tak jumpa ni. Dia orang tanya, aku main wheelie dekat dalam taman ni, orang tak marah ke? Macam mana nak marah? Dia ni pun mak rempit. Jika ni pun mak rempit. Main rezek apa semua ada. Cuma dah berkahwin, hari dah tua, ada anak-anak aja. Habis, satu lorong mak rempit dah Selorong mak rempit. Alamak Makin selongkau kan dia punya pok ni. Ada ketum ni.